pen remover. Apa yang special sangat pen remover ni kat sana? Banyak kat luar tu kan. Ada satu yang special dari Anchor punya pen remover baru ni. Korang boleh tengok Special for plastik. Kebanyakan pen remover kat luar tu, dia akan makan korang punya cover set, betul tak? Saya tunjuk korang nak pakai kain boleh, tak nak pakai kain pun boleh. Cuma bila korang tak pakai kain, dia akan lambat sikit lah. Mula-mula kita sembur macam biasa, sembur je atas dia. Okey. So yang ni saya akan biar terbuka, yang ni saya akan bagi kain. Lepas tu sembur lagi atas dia. มีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากมายดังใครเขามีให้เพียงนิด comel. So next step, kita kena ada scraper lah. Kita buat depan dulu Sembur dulu. Tutorial ni memang special untuk korang, so korang boleh follow, boleh tengok, apa tak tahu boleh tanya. So yang ni contoh terbaik depan mata geng. Okey, yang ni kita dah buang dia punya cat tadi. Cantik tak? Lepas tu kita dah gosok lagi lah dia halus geng. Pen remover dari Anchor ni boleh menyelesaikan masalah korang. Masalah ni lah, betul tak? Okey, so yang ni memang terbaik geng.